sebuah bukit yang terletak di Bahau, Negeri Sembilan, Malaysia. Ia menjadi tarikan popular dalam kalangan pendaki dan pencipta alam semula jadi, terutama bagi mereka yang mencari pengalaman mendaki yang santai serta pemandangan yang menarik, terutamanya waktu matahari terbit. Berikut ialah beberapa maklumat menarik mengenai Bukit Tesho. Pertama, ketinggian dan tahap kesukaran. Bukit ini tidak terlalu tinggi, anggaran sekitar 330 meter dari paras laut, menjadikannya sesuai untuk pendaki baru atau keluarga. Pendakian biasanya mengambil masa kira-kira 20 hingga 30 minit sahaja, bergantung pada tahap kecergasan individu. 2. Pemandangan. Pemandangan dari puncak sangat cantik, terutamanya waktu matahari terbit. Anda boleh lihat kabus pagi menyelimuti kawasan sekitar, memberikan suasana seperti Sea of Clouds, sesuai untuk fotografi dan santai. 3. Laluan. Laluan ke puncak agak mudah diikuti dan tidak terlalu curam, namun masih disarankan memakai kasut yang sesuai kerana ada bahagian yang mungkin licin. Sesetengah pendaki mula mendaki seawal 5 hingga 6 pagi untuk mengejar matahari terbit. 4. Akses. Terletak berhampiran kawasan perkampungan di Bahau. Biasanya ada ruang parkir di kaki bukit. Tiada bayaran masuk dikenakan setakat ini bergantung pada keadaan semasa. 5. Perhatian, tiada kemudahan awam seperti tandas di kawasan pendakian. Disarankan membawa air sendiri dan lampu suluh jika mendaki awal pagi. Pemandangan dari atas bukit. Ikuti part 2. Sekian, terima kasih.